Amat Berhormat Datuk Seri Raja Dr. Jamri bin Ahmad Kadir, Menteri Besar Perak dan Ridwan Negeri Perak, Yang Bahagia Datuk Harun Denawi, Pegawai Daerah Mahkamah Selama, ahli-ahli yang berhormat, Yang Bahagia Datuk Si Kian Seng, Pengawas Pengawas. Menteri Besar yang sangat-sangat prihatin dan sangat sayang rakyat kita. Di antara semua menteri besar, inilah menteri besar yang paling banyak kali, paling kerap datang ke Kuala Sepetang. Malah beliau telah mulakan projek menjelajahi kawasan. Dia masuk ke kampung, keluar kampung dengan naik motor dan sebagainya untuk memahami suka duka rakyat. Jadi apa masalah dan sebagainya semua dia faham. Jadi dia jalan ke sini dan banyak kali lah datang ke sini. Dan banyak masalah di kawasan ini dahulunya orang kata sukar diatasi, semua diatasi satu-satu. Misalnya tanah KTM, kerana KTM sekarang sudah diberi borang 5A dan akan diberi geran tak lama lagi. Jadi dia secara berperingkat-peringkat. Kita faham ada juga masalah, sebab tu kita juga bawa pegawai-pegawai daripada pejabat daerah untuk datang buat kaji semula, buat ukur semula dan macam-macam. Benda yang tak betul kita betul balik. Memang bila buat satu-satu benda itu mesti ada sana sini ada sikit-sikit masalah. Tambah lagi ini kawasan yang dimenangi oleh Ketua Pembanggang Dewan Undangan Negeri Perak. Bahawa wakil rakyat kita berapa kali dia datang ke sini. Dan begitu juga adun yang terpilih. Itulah bagaimanapun kita tidak ambil kira semua itu. Menteri Besar beritahu saya, kalau itulah keperluan rakyat, boleh buktikan ada keperluan itu, saya mesti buat juga. Saya didesak untuk mengutip tanda tangan daripada penduduk di kampung seberang dengan bantuan kawan-kawan saya, Kapten Razak dengan rakan-rakan Encik Chua, satu Suar Mingko. Dia adalah jadi saya tahu bagaimana orang susah ke senang. Itu ini orang laut, tak kira Melayu, Cina, India. Mula-mula saya jadi MB, ada orang kasih tahu sama saya. Dia kata, MB, itu kampung seberang sana, itu paip kecil saja, air tak sampai. Dia kata sudah lama minta sampai sekarang pun belum dapat lagi. Saya kata, okay, no problem. Saya pun datang tengok. Saya panggil LAP, tolong pembetulkan balik. Sekarang saya ingat itu air sudah tak ada problem lagi. Air sudah okey ke? Okey. Itu air sudah okey. Okey. Dia orang kasih tahu lagi, ini masalah yang duduk iaitu tepi sepanjang jalan kereta api lama punya. Ini kita selesai masalah ini, kita cuba tolong. Ini bukan waktu pilihan raya punya time. Bila itu pilihan raya saya pun datang, saya janji itu saja. No. Kita buat kerja, tolong sama tuan-tuan, tolong semua orang sini. Sudah 2 tahun 3 tahun sudah. Kalau saya hanya mau mencakap-cakap janji-janji saja, saya tunggu itu pilihan raya saja. Pilihan raya pun saya datang, saya janji sekali lagi, saya mari buat ini program, potong ribbon, tapi apa pun tak nak. Betul ke? Tuan M Ong Kiat Seng. Cuma tunjuk. Okay, right. 1, 2. Bawah. Dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Raja Menteri Besar.
Dia waktu hujan tu, waktu hujan karena dia very strong. Waktu hujan. Dia kalau 12 itu international. Chị mời đến đây hòa hít. Chị mời đến đây rồi chị bao đây cùng. Chị mời thì từng hòa cái lớp thà. Không có sợ nha. Ê, hòa. Hòa đây, hòa jadi gini. Saya merasmikan pembinaan projek jejantas bagi pejalan kaki dan motosikal dari Pekan Kuala Sepetang ke Kampung Seberang. Jejantas ini adalah suatu yang sangat dinantikan oleh penduduk-penduduk daripada Kampung Seberang. Ya, Kampung Seberang sebab mereka tinggal bersebelahan dengan laluan air ni. Maksudnya di Kuala dia kawasan air, so dia tinggal di kawasan sana. Jadi untuk datang ke Pekan Kuala Sepetang, mereka terpaksa menaiki sampan ataupun bot khas. Namun telah waktu saya melawat kawasan ini, kira-kira 2 tahun yang lalu, pertama kali saya datang, dan kemudian saya datang sekali lagi untuk melihat kawasan ini. Perkara ini telah pun diberi perhatian khusus oleh pihak kerajaan negeri, dan kita telah pun mengemukakan kepada pihak JKR untuk membuat kajian dan juga untuk membuat desain bagi pembinaan jambatan ini. Dan dengan peruntukan daripada negeri, kerajaan negeri, kita telah pun memberikan satu peruntukan bagi pembinaan jambatan ini disegerakan. Sementara di peringkat awal itu kita mencadangkan untuk mendapat bajet daripada pihak persekutuan, tapi oleh kerana dia mungkin memakan masa yang panjang, jadi bagi mengelakkan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan ini, maka kita telah membuat keputusan di peringkat kerajaan negeri untuk menggunakan bajet daripada kerajaan, kerana dia melibatkan satu kawasan yang besar, ya, di Kampung Seberang sana penduduknya ramai sebenarnya. Jadi sebab itu kita merasakan ia merupakan satu keperluan untuk kita bina jejantas. Jejantas ini kita harap ia dapat digunakan khususnya penduduk sana dan juga anak-anak yang pergi sekolah, ya. Dan saya bimbang dengan keadaan mereka yang menaiki dari pagi, waktu pagi terpaksa menyeberang datang ke sini, kerana kita tahu bahawa malam tidak berbau, anytime can happen. Sebab itu kita mengambil langkah segera untuk menyediakan prasarana ini, kemudahan ini untuk mereka. Dan saya juga ingin maklumkan bahawa ini bukanlah satu-satu projek yang kita laksanakan. Kerajaan negeri tetap prihatin, walaupun kita tahu kawasan ini bukan kawasan Barisan Nasional, tapi kita memberikan perkhidmatan kepada mereka. Khususnya kalau boleh, kalau semua kita masih ingat projek yang melibatkan laluan kereta api, yang saya maksudkan ialah bekas jalan kereta api itu, yang menghubungkan daripada Port Royal ke Taiping, di mana kawasan sepanjang jajaran terdapat ratusan rumah yang dibina. Masalah yang tidak diselesaikan lebih daripada 70 tahun yang sudah mereka tinggal di kawasan itu, kerana laluan itu adalah merupakan laluan kereta api, jalan kereta api yang pertama di negara kita. Dan kita telah pun berusaha, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan persekutuan. Dan itu sebenarnya merupakan satu perkara yang besar sebenarnya kita lakukan kepada
masyarakat di kawasan ini. Kerana selama ini ia tidak diselesaikan dan kita telah berjaya menyelesaikan. Kita tak tunggu waktu pilihan raya dan inilah yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita nak janji-janji kita ditepati. Tak payah tunggu waktu pilihan raya baru kita nak buat. Kerana yang penting adalah kita tahu bahawa ini adalah masalah rakyat yang perlu kita selesaikan, maka kita selesaikan. Yang saya sebutkan yang ketiga, umpamanya sekolah, sudah berpuluh tahun juga kawasan kenaan yang tapak itu sebenarnya ada sedikit masalah dan kita juga telah selesaikan kawasan itu. Dan demikian juga bagi penduduk-penduduk yang terlibat, yang setinggannya di atas tapak sekolah itu pun, kerana tapak sekolah itu ada setinggan-setinggan pun kita selesaikan. So we have done, I think we have done so much for the people here. But it all depends on them whether they want to appreciate us or not. We can force them, but we have been working very hard to help them out of our sincerity. So if they can appreciate, surely they will vote for Barisan Nasional this time around. Ada satu teknologi baru yang dipanggil apa nama, DURA, D-U-R-A. Dia panggil D-U-R-A, dia panggil fiber reinforced by steel fiber. So teknologi campur fiber. Banyak masalah dan diselesaikan di sekarang masih ada tak lagi yang still depend. Well, of course, if you want to look at the issues, I believe there are issues, but these are more urgent issues that we need to address. I think overall we have addressed those urgent matters.